Perhatian pemilik Mazda CX-5. 10 tahun kau tunggu. Kereta baru dah sampai. Jom kita tengok. Pada mata yang tak pandai memandang, muka depan lebih kurang macam yang lama je. Hanya bahagian tengah dia gelapkan, muka lebih muram dan lebih garang. Kalau tidak, ada DNA Mazda CX-5 yang lama je. Sama. Tapi kita tengok sekejap lagi dengan perlahan boleh dapati bahawa belakang dah rasa lain sikit. Bahagian sini masih lebih kurang sama, kecuali bahagian bahu dia sudah perkuatkan. Apa maksud perkuatkan? Akan tunjukkan. Di sini anda boleh nampak bahawa bahagian bahu dia lebih terkeluar. Dia bukan bulat macam dulu. Dan di belakang dia lebih agresif sedikit. Di bawah, okey. Di bawah, di belakang memang ada DNA Mazda CX-60 lah. So lampu sudah lain sedikit dan bumper sudah tebal. Rasa bumper sudah tebal. So ini Mazda CX-5 yang telah didesain bersama Changan Motor lah, China. Changan Motor China. So ini ialah CX-5 all-wheel drive, datang dengan E-Sky Active G, di mana bumper semua gloss black boy. Gloss black, kecuali bahagian ini angka rasa yang ni matte black, tapi atas ni gloss black. Rim dia, apa rasa rim dia? Rim dia semua all black. Boring ah. Rim dia semua all black, boring ah. So biasanya kereta seperti ini dia orang tak berani lari daripada dia punya acuan. Kenapa? Sebab 10 tahun dia masih boleh jual, masih berjaya. So dia tak berani. Hanya dia memperbarui. Dia perbarui apa? Dia perbarui barang-barang kat dalam lah, seperti teknologi dan lain. Tapi masih menggunakan tiang. Masih menggunakan tiang. Okey, ini dia rupa enjin. Sedikit je. Ada banyak orang tengah ambil video. So kita tunggu giliran kita di bahagian tepi. Dia sudah sportikan. Ada perkataan begitu. Dia buat sporty lah, lebih sporty dengan dia punya tepi. Dan kita duduk, kita tunggu giliran kita tengok daripada pelbagai sudut. Sama ada okey, pintu belakang, dia punya boot belakang dia keluar sedikit dan mendalam, faham tak? Di bawah lampu. Selain daripada itu, dia punya siluet ataupun dia punya rawak rupa, rasa dia masih Mazda CX-5 lah. Tapi rim hitam macam ni, alamak, boring lah. Kita tunggu. Okey, giliran kita masuk taman Mazda CX-5. Okey, kita tengok apakah rasa di tepi. Hard sedikit. Terperanjat uncle, hard plastik. Ini pun material yang agak keras, tapi dia lembut, tapi material yang agak keras. Kalau kau faham apa maksud uncle, ini memang Mazda punya signature lah. Ini biasa. Door handle pun nampak macam yang lama aja. Bahagian bawah plastik. Okey. Electric seat dan menggunakan dua tona, tapi bila sampai kat Malaysia seperti CX-60 yang lama, semua akan jadi hitam lah. Jangan khawatir. So jangan khawatir. Ini ialah versi luaran, bukan versi Malaysia. So tengok steering dia, steering yang baru. Dia punya pedal. Kita masuk ke dalam. Aduh, berebut dah. Okey, Mazda CX-5 punya driving position. Okey, steering yang baru, logo yang baru. Ini butang-butang untuk anda punya ADAS. Di belah kiri untuk radio. Ada screen digital lah, tapi dia tak buka. Oh, maha besar boy. Ini dia punya comeback lah. Bila dia co-design dengan China, dapatlah screen yang maha besar gila ni. And then dia punya aircon di sini. Start-stop button di sini. Ada pedal shifter. Ada pedal shifter. Dan ini untuk driver attention. Driver attention.
Masih menggunakan apa nama, tombol gear yang agak-agak sama seperti yang lama. Dia punya electronic parking brake dan dia punya apa nama, cup holder. Kita tengok dia punya, okey, hak plastik lagi lah, masih hak plastik, rasa kosong juga. Okey, rasa kosong kerana yang ini jangan khawatir, yang ini pun akan dihitamkan. Bila datang Malaysia semua akan dalam warna hitam lah. Menggunakan speaker Bose Bose. Okey, hanya untuk spek tinggi atau spek bawah kita kena tunggu sampai dia sampai ke Malaysia. Tapi buat masa sekarang first batch akan datang dengan CBU tau, CBU. So mungkin dapat Bose sound system lah. 2 USB-C di dalam, agak kecil agak kecil. Dan bahagian depan apa yang anda dapat ini canvas canvas. Okey, lampu di atas canvas dan frameless, no mirror. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel Uncle. Tak banyak kejutan walaupun dari segi yang baru apa kita dapat, kita mungkin dapat heads-up display 1, anda dapat skrin yang besar, 2 dapat skrin digital, 3 steering yang baru, 4 selain daripada itu rasa macam CX-5 yang lama juga. Rasa macam CX-5 yang lama. Dan di belakang, apakah rasa belakang pun hak plastik lah, hak juga. Legroom boleh tahan tapi seat dia agak pendek seat agak pendek. Kita tengok apakah rasa dia. Tingkap yang kecil, ada aircon di sini dan ada seat heating dan 2 USB-C. Okey, 2 USB-C. So itu je. Ruangan boot adakah dia besar? Agak besar macam CX-5 yang lama lah. Agak besar. Ini pun yang lama juga. And then kapet apa yang ada kat bawah. Oh, ada Bose punya subwoofer Bose. Itu je. So pemandangan ke bahagian depan, ini dia pemandangan ke bahagian depan Mazda CX-5 power boot lah. Pada Uncle, Mazda CX-5 yang baru ini tak banyak kejutan lah, kecuali dari infotainment dan digital meter. Dari segi design pun hampir-hampir sama, warna pun hampir-hampir sama, tapi rim Uncle rasa bolehlah cantik sikit kan. Muka depan saja yang baru lah. All new ialah muka depan. So adakah anda akan beli kereta ini? Bagi tahu dengan Uncle. Kita jumpa di bahagian komen. Bye bye. Okay, kalau anda seorang yang suka berlumba di lampu merah tapi tak mampu beli Lamborghini, kau beli kereta ni lah. Ini 3.2 saat, itu 0 to 100 3.4 saat. Okey, 4